Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni Alang nak share cara untuk tukar bateri kereta Alza untuk model yang baru 2022. Alang punya masalah adalah bateri low. Apa yang perlu dilakukan adalah tarik kunci yang ni. So ini tolak dia ke dalam, slot dia tu, ini tertarik. Okey, nampak. Okey. Seterusnya dekat bahagian sini ada tempat untuk kita ompel dia. So, gunakan yang bahagian sini. Okay, slowly. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampak dah terbuka. Senang. Sangat mudah. Okay, nampak? Dah terbuka. Okay. Okay, ni tak apa. Terusnya. Okay. So, ini adalah bateri dia. So, kalau tengok dekat sini, dia punya model dia adalah CR2032. So, yang ni Alang dah siap beli. CR2032. Jadi, Alang akan tukar bateri baru dan gantikan bateri yang lama ni. Okey, so yang ni kita ompel je saja. Okey, dah. Seterusnya ganti dengan bateri yang baru. Okey, dah settle. Okey, dah siap masuk. Okey, so yang ni tadi yang terbuka tadi, Alang akan masukkan dahulu. Okey, ni Alang dah letak. Okey, so sekarang ni Alang dah complete pasang yang sini dan juga bateri. So kalau tengok dekat sini macam ni ataupun terbalik. So kau tengok dia punya ni 1 2 3 4 dia punya pin tu. 1 2 3 4. So kedudukan dia macam ni. Okey, so bila ni kita tekan saja. Okey, dah siap. Okey, so ini nanti boleh try dekat kereta. So itu saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Alang Hanafi. Thank you.